ayat limau. 1 sendok setengah. Ni kita nak buat tom yum yang untuk buat kenduri ke potluck ke kan. Sesuai lah kita nak buat untuk dalam 10 portion ataupun 15 orang makan. Paling mudah ni. Atau nak buat berniaga. Buat berniaga okey ni. Yang kalau nak buat berniaga jangan buh lauk lagi. Okey, kita ajak yang untuk orang nak buat berniaga, yang tak payah buh lauk lagi, kita buat paste dia saja. Okey. Senduk ni kita jak ni 3.5 liter. Ni. Untuk jak ni 3.5 liter ataupun gunakan senduk sebanyak 10 senduk. Okey, kita tuang dalam ni. Sebanyak 3.5 liter. Kita buka api. Ni paling mudah hangpa nak buat berniaga. Lepas tu kita letak bawang Holland ataupun bawang India pun boleh, tak ada masalah. Saya tak ada bawang India. Simple. Lepas tu lengkuas dengan daun limau. Daun limau ni jangan bubuh macam tu, hangpa koyak-koyak sikit. Bagi keluar dia punya haruman bau daun limau. Lepas tu lengkuas. Serai dengan cabai Melaka. Senang, campak je kawan-kawan. Main nak tunjuk. Ni sudu ni special tau. Dia kecil je. Hampa cari sudu yang berukuran ibu jari macam ni. Satu ibu jari macam ni. Carilah sudu apa pun. Ajinomoto 10 sudu ni, sudu kecil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright? 10. Okey, gula sama 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk sos tiram 10 juga. Tapi yang 10 dia sudu makan, bukan sudu yang tadi, sudu makan. Untuk 10, 1 2 3. Kiralah sampai 10 lah. Yang ni hangpa kena dengar betul-betul. Dia dah lain dah. Kicap Golden Mountain 20 sudu makan. Yang ni 20 sudu makan, okey. Kicap sotong sama 20. Adunkan dalam satu mangkuk ni, semua sos tiram ada, kicap bukit ada, kicap sotong ada. Masukkan terus dalam ni. Okey, kalau ikut kiraan kita memang betul dah. Lepas tu kita masukkan paste tom yum. 1 senduk. 1 senduk penuh masukkan dalam tu. Buka api. Masukkan sikit je susu pekat. Susu pekat ni bukan function dia untuk maniskan makanan. Susu pekat ni adalah untuk melemakkan makanan. Sikit je. Okey. Nanti dah masak baru kita letak susu cair. Dan last sekali kita masukkan cili giling untuk dapatkan warna lebih cantik. Cili giling 1 senduk. Masuk je. Alright. Masukkan ayat limau 1 senduk setengah. Okey, lepas tu hampa masak sampai dia mendidih. Dan lepas tu rasaklah sikit-sikit. Kalau ada yang tak kena, tambah je apa yang perlu lagi. Benda ni saya buat ni untuk orang yang berniaga tau. Orang yang nak buat lauk dia duduk asing. Bila hampa nak jual, customer nak order, baru letak lauk dan panaskan balik. Mudah, simple dan cepat. Itu cara-cara yang banyak peniaga-peniaga tom yum yang buat macam tu. Yang buat kat event semua buat yang cara macam ni. Kalau nak buat satu-satu memang lambat. So peniaga-peniaga yang nak buat kat event boleh buat kat event. Dia cara macam ni lebih cepat, lebih pantas. Nanti kalau hampa nak buat 20 portion ke 30 portion, cuma gandakan kita punya perencah tadi. Okey. Kedai buka macam biasa 5:30 petang sampai pukul 12 malam. Jangan lupa like, follow, komen dan share sekali. Assalamualaikum. Bye now.